Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, kita nak cerita tentang mapping untuk hari ni. Okay, tapi sebelum tu saya nak recap tentang situasi 2 hari lepas. Okay, kalau ikut mapping yang ataupun pandangan yang saya share dengan you all sebelum ni, dekat sini kita ada Fibonacci dan dekat sini kita letakkan satu zone lah. Okay, satu zone. Sekejap Okey, kita letakkan satu zone dan ini adalah zone Fibonacci. Okey. Dan kita boleh nampak bagaimana bila price sampai ke sini, price membentuk structure buy. Dekat sini dia dah buka kunci dalam bentuk dominant. Jadi kita ubah sikit kita punya marking based on dominant. Mana dominant dia? Yang ni. Okey. Yang ni. Okey, ini dominant dia. So macam mana saya tandakan dominant? Dominant tu saya tandakan ikut kotak ni, candle biru tu lah. Ini dia. Okay, so ini adalah dominant. Okay, satu batang Marubozu dia buat bullish, bearish, bullish, pum dia pecah atas. Okay, so ini dominant. Jadi ini adalah zone yang baik untuk kita buy lah. Okay, now cerita dia, price pun datang ke sini. Okay, H1 untuk dia sahkan kenaikan, dia perlu buka pintu pada time frame kecil, which is M5 lah. Okay, jadi kita letakkan satu arrow untuk kita nampak kat mana M5 buat satu breakout dekat sini. Okay, M5 buat satu breakout dekat sini. Jadi ini tandanya dia akan buat kenaikan. Okay, tandanya dia akan buat kenaikan. So kita dah tahu direction sekarang ni. Ini M5, ni M15, silap. M5 kat sini. Ni dia. Ni dia. Okay, dia buat kenaikan. Okay, sekarang ni kita mungkin tak dapat nak buy dari bawah. Kalau yang mana alert, tahniah. Yang mana dapat alert buy dari bawah. Tapi yang tak dapat buy dari bawah, jangan risau. Kita boleh cuba cari lagi kat tempat lain. Okay, sebelum kita nak cari entry, now kita nak kena identify direction kita dulu. Okay, direction kita kalau based on H1, disebabkan H1 ni dia dah terjadinya dominant. Kat sini sekali lagi terbentuknya dominant. Jadi destination dia adalah di kawasan ini. Okay, kita target kenaikan ni akan sampai ke sini. Jadi kat mana kita nak buy? Kita akan buy based on M15. Pergi kepada M15, cari breakout zone-zone kita yang telah di breakout. Sebagai contoh, ini ada zone untuk kita sell patutnya. Okay, sekarang ni dia dah breakout. Bila dia breakout, inilah tempat yang kita boleh cari buy. Kita boleh ambil risk untuk cari buy. Dan kita kira siap-siap berapa size zone dia, 16 pip. So kita ambil lah risk. Ambil risk untuk buy. Buy target sampai ke atas. Okay, so itu cerita dia untuk hari ni. So sekarang ni perjalanan dia saya nampak gold berpotensi untuk mendaki sehingga ke area 2398 ni, sampai ke 2400. Dan in order untuk kita nak sell, kalau kita rasa macam kita nampak macam okay, aku nak bias kepada sell lah bila sampai situ, kita kenalah pergi M5 lower time frame. Tengok dekat situ ada tak zone M15? Ada kan? Dekat sini ada zone M15. Betul tak? Monitor lah M5 kat sini ada tak buat structure sell. Kalau dia tak ada buat structure sell, dia akan tembuslah naik ke atas. Okay, ini pandangan intraday. Okay, now kita nak tengok pada pandangan daily sekejap. Tengok time frame lagi besar. Okay, dekat daily, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah dominant daily. Ingat tak saya cakap semalam, in order untuk daily naik, dia kena buka pintu untuk kenaikan. Dan pintu kenaikan untuk daily terletak pada H1. Jadi H1 ni cerita dia semalam, dia turun. Dia cuba nak naik, tapi dia tak buka pintu. Dan dia turun. Waktu dia turun ni, ini pun kita ada cerita dalam kita punya session kot. Waktu dia turun ni, dia buat sekali lagi pintu kat sini. Jadi kita boleh andaikan buat masa ni, pintu ni lah punca kenaikan untuk H1. Macam tu. Okay, pintu H1 ni adalah punca kenaikan untuk daily. Silap, maaf, saya tersalah cakap. Okay, ini adalah punca kenaikan untuk daily. Kita boleh andaikan macam tu dulu. Okay, setakat ni lah, maksudnya in short term. So daily, H1 dah buka pintu untuk kenaikan daily. Jadi sekarang ni H4, kalau kita tengok H4, dia jadi sideways tau. Kenapa dia jadi sideways? Sebab ni ada engulfing. Dia naik tapi dia tak pecahkan pintu ni. Okay, pintu ni dia turun, dia tak pecahkan pintu ni. Yang ni semalam dia turun, dia tak pecahkan pintu ni. Nampak tak? Jadi dia sideways.
dia akan sideways. So kita tak boleh nak target long term beria, kita kena target short term. Dan untuk betul-betul dia buat kenaikan, kita kena make sure tau, pada setiap candle H4 dia buat tak, dia break tak ni sebagai dominant. Kalau dia break ini sebagai dominant, maka dia akan jadi punca perjalanan untuk weekly, dan dia akan terus mendaki dan mendaki. So kita at least tahu kita ada dekat mana dan apa yang kita nak kena tunggu. Jadi sekarang ni H4 memang tak ada pintu mana-mana pecah. Okay, dia memang akan sideways. Jadi sekarang ni kita kena trade pada range yang kecil lah. Macam tu. Okay guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.